Kebab dekat pasar malam tu biasa, tapi kalau kebab yang berada ni jual, lain macam resepi dia. Daging kebab yang dia masak ni tak ada letak sayur pun, tapi tebal-tebal isi dia. Kalau bab rasa, saya tak boleh nak kata apa sebab tekak masing-masing tak sama. Kalau nak tahu rasa dia macam mana, korang pergilah order. Tapi memang dah ramai pun yang cakap kebab berada ni memang luar biasa. Saiz kebab yang berada ni buat bukannya biasa-biasa. Makan sebiji, kenyang sampai lusa. Berada ni berniaga dekat Fama Flea Market, Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Dekat Fama Flea Market ni bukan berada ni seorang je yang berniaga. Banyak lagi vendor-vendor makanan yang lain turut berniaga sama. Tempat ni dah kembali meriah selepas pihak Pasar Tani Kekal Permas Jaya ambil alih bab pengurusan peniaga dari organizer yang lama. Setakat ni lebih kurang dalam 70 vendor yang dah daftar dekat sini untuk berniaga. Korang yang tinggal dekat sekitar Johor Bahru ataupun kawasan yang sama waktu dengannya, bolehlah lepak-lepak dekat sini kalau dah habis waktu kerja. Dari jam 5 petang sehingga jam 11 malam waktu diorang berniaga. Hanya pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Hari Isnin, Selasa dan Rabu diorang tak ada. Korang tengok je video ni sampai habis. Saya tunjukkan dekat Fama Flea Market ni apa yang ada.